Okey gang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita ada konvoi kecil-kecilan untuk majlis kahwin. Majlis kahwin kawan kita ni dari Melaka ni. Okey. Okey, majlis kahwin kawan kita dari Melaka ni, kita nak konvoi pergi Kuala Kelawang ah. Okey, ni yang kita sempat nak RV kat sini sekejap ni. Okey. Tak tahu berapa biji. Ni ada tengah tunggu . 1 hour later. Oh, jolobu. Itu lah. Sebaik ada geng somban ni, campur-campur ni. Okey. Kita nak gerak. 3 days later. Okey, kita dah sampai dekat homestay pengantin . Ini aku tak bawa kamera action cam. So homestay dekat sana lah. Okay. Ini geng-geng somban . Sebaik diorang ada. Ramai sikit lah. Menambahkan koram. Itu yang sensor ni. Ini jentera pengantin . Tadi kita sudah layan corner. Baik, tukar baju. Melayu lah. Sini boleh temu karak mai. Oh. Kau nak balik Kelantan boleh lah? Aku balik Kuantan ni kerjaan tu tadi. Oh. Konek-konek lah. Kelantan ada ni, aku nak masuk jam, boleh keluar sana. You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. That's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Don't you, I'll be together. Said I'll always be your friend. And I'm singing out till the end. Now that we're dreaming more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together in your heart. Because when the sun shines, we shine together. Don't you, I'll be Yang masa ni drone aku jadi tak betul. Pasal dia suruh login. Jadi masa ni tengah kalut-kalut. Jadi
tak sempat nak login. Jadi dia boleh fly dekat je. Jadinya dia ada main gerak dekat-dekat sikit lah. Yang sempat record pun tengok jadi tak betul lah. Kenangan juga tu hari ni. Jadi aku pun kena grab dengan tangan lah, terbalikkan. Ok, masa ni aku dah login ke account drone, jadi baru boleh fly lah. Tapi perut pula dah lapar, semua orang dah parking, fly kejap je lah. Perut kau konyangan.